Kita akan berkongsi kisah selanjutnya ini. Datang daripada Ashura yang berkongsi pengalaman misteri. Katanya, apa khabar Casey dan juga selamat malam. Dan katanya, selamat malam pada anda Ashura. Saya ni penggemar rancangan MJ12 Casey. Dan ada kalanya saya mendengar, like it or not, saya mendengar MJ12 ketika saya sedang melakukan latihan. Dengan lakukan latihan. Jadi Ashura berkongsi pengalaman bila dia sedang melakukan latihan, ada kalanya dia akan mendengar rancangan MJ12. Jadi latihan apa yang dibuat ni? Katanya dia ni adalah dia ni ada mengambil sejenis seni mempertahankan dirilah, martial art, iaitu MMA. Jadi saya ni mengambil martial art MMA, dan ada kalanya kalau saya berada dekat dalam bilik latihan ni sampai lewat tengah malam, saya akan buka YouTube, dengar rancangan seram, dan sambil-sambil tu juga saya akan melakukan senaman saya. Ada kalanya dengan muzik, nanti dah penat dengan muzik, saya akan dengar cerita seram. Wow, macam mana dengar patut nak ada muzik mesti ada, baru ada irama, ada rhythm Jadi beliau berkongsi, ada kalanya memang saya balik lewat malam sebab saya adalah salah seorang juga ahli anggota bagi kelab MMA di Singapura ini, dan saya kenal dengan ownernya, merupakan kawan rapat saya lah. Jadi saya memang berlatih, kadang-kadang sampai lewat malam saya akan kunci pintu, keluar dan pulang ke rumah. Satu malam tu saya sedang berdiri depan cermin lah. Jadi saya sedang sambil tu mendengar muzik, dan saya sedang tumbuk satu punching bag. Ikut rhythm, tumbuk. Jadi depan tu ada cermin panjang tu dan besar. Sedang saya tumbuk punching bag tu, saya tumbuk, kemudian saya dah terlampau penat, saya berehat sekejap lah, take 5. Jadi punching bag tu daripada dia hayun, dia berat kan. Bila dia berat, dia hayun tak jauh lah. Dia sekejap dan dia terus berhenti. Jadi saya pun berdiri dekat belakang kawasan dekat way angkat berat ni. Katanya teman kita ni tengah berdiri dekat belakang, saya keluarkan satu minuman, saya minum air. Tengah minum air, saya sedang tenung punching bag yang digantung dalam bilik MMA yang saya sedang berlatih ni. Tiba-tiba punching bag tu, daripada dia tak bergerak, dia hayun perlahan-lahan macam ada orang baru tumbuk. Waktu tu tengah minum air, saya tertelan sampaikan saya tersedak, Casey. Bayangkan saya telan air tu sampaikan tersedak. Jadi saya tengokkan lagi punching bag tu, dia bergerak tadi, dia masih lagi bergerak sedikit lah. Tiba-tiba, Casey, sedang saya perhatikan punching bag tu bergerak, dia berhenti kan. Saya nampak ada 2 kali saya nampak ada orang lari daripada satu sudut ke sudut yang lain. 2 kali orang tu lari, left to right, right to left. Jadi kedua-dua sudut tu ada ruang. Satu ruang dekat belakang tu office. Lari, tembok, ada pintu office. Satu lagi kalau kiri ke kanan, sebelah kanan tu, tepi tembok tu ada ruang untuk letak barang. Jadi bila dia lari belakang tu memang tak nampak, diselindung oleh tembok. Twice. Laju dia lari kiri dan ke kanan. Saya pun cakap, "Hello, who's that? Who's there? Hello?" Saya tanya, siapa tu? Siapa dekat sana? Siapa tu? Tak ada orang jawab. Tiba-tiba, Casey, depan saya ada 3 punching bag. 3 punching bag, tiba-tiba boom, boom, zoom, zoom, zoom. Hayun kiri kanan punyalah kuat. Saya ni, yang selalu dah gunakan punching bag, saya tumbuk pun dia bergerak pelan je. Punching bag ni memang berat dan besar. Tumbuk memang kalau tak berlatih, tumbuk tangan sakit, tumbuk dia bergerak sikit. Tapi yang ni, dia bergerak kiri ke kanan, tinggi, Casey. Boom, boom. Sekali ketiga-tiga punching bag depan saya. Waktu tu saya batalkan niat saya untuk terus berlatih. Saya tutup balik botol minuman. Saya selazimnya selepas saya workout, saya akan masuk toilet. Saya akan mandi, bersihkan diri, baru balik rumah. Tapi pada malam tu saya memang takut sangat-sangat. Saya capai apa yang boleh, apa yang saya ingat, masuk dalam beg sumbat, badan berpeluh, kepala berpeluh, keluar daripada gym MMA.
Sedang saya nak kunci pintu, Casey. Casey, saya dengar orang suara mengerang. Dengan segera saya kunci pintu, saya tutup lampu, kemudian tutup dengan pagar dan tarik shutter dan saya tinggalkan bilik gym MMA. Okey, kita akan berkongsi kisah misteri anda di Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan pada malam ini di Ria 897 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang DJ KC dan semua pendengar misteri jam 12. Saya Amir Ashraf. Saya ingin berceritakan pengalaman saya semasa saya berada di hospital. Hospital saya ia terletak di Klang. Waktu tu pada tahun 2017. Saya mengalami kemalangan di jalan raya, naiki basikal melanggar lori. Okeylah, itu cerita. Dipendekkan cerita, pada malam yang kedua, waktu tu semua sedang tidak tidur pesakit lain. Saya tak boleh tidur waktu tu. Tapi waktu tu jam pukul 12.30 malam. Waktu tu ibu saya sudah balik. Waktu tu saya nak ke tandas. Saya memang bangun ke tandas sambil pegang air yang drip tangan saya. Tanpa pengawasan oleh doktor ataupun nurse-nurse yang ada. Sampai di tandas saya lepaskan hajat. Bila selepas saya keluarkan hajat, saya sudah habis selesaikan hajat apa yang saya ingin lepaskan. Dan masa tu saya keluar dari tandas, saya perasan ada seorang makcik yang dah sudah umur. Saya pun pelik, ini kan buat pesakit kemalangan warga muda. Kenapa ada pesakit tua yang berada di sini? Sebab tu masa tua berada di tingkat 7. Jadi saya beritahu makcik yang ada di situ, tanya makcik nak ke mana? Makcik macam mana sampai sini? Jadi diam je sambil dia bagi saya nama ni, sambil dia gelak. Waktu tu saya dah rasa takut. Saya lari tak buka sampai pegang klip tu. Saya tinggalkan makcik tu sampai dekat. Situ saya telah baca. Dari situlah saya mula baca surah apa saya tahu. Saya abaikan apa yang saya nampak. Saya sampai itu saya tertidur. Sampai setelah saya tertidur. Bila saya terjaga, saya cerita kepada nurse yang ada situ. Nurse tu pun tidak percaya apa yang saya cerita. Lalu saya pun abaikan dia. Itu jelas kisah pengalaman saya kepada semua. Anggaplah ia satu hiburan, tapi bagi saya ia sangat menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wow, terima kasih kepada Amir Ashraf kerana berkongsi kisah dalam karakter. Yang ini kiriman daripada teman-teman kita yang daripada siapa lagi ini. Terima kasih pada Syahid Bai, katanya Ujang ke si Ujang. Ya, Ujang, betul. Terima kasih pada Bro Syahid. Jadi Ajai, kalau dulu Mamat lah, yang pertama Mamat, Ajai, kemudian Along, Ujang, dan juga Rahman. Saya boleh isi Rahman. Tiba-tiba nama sebuah samaran yang keluar Rahman pula. Okey, yang ada di Facebook KC, nampaknya terima kasih pada anda yang katanya di sini daripada Yazid. Selamat malam KC, selamat malam pada anda. Wow, tempat ni cantik. Malam-malam kat sini mesti seram. Buatlah MG12 cerita dalam kereta di tempat ni KC.
Okey, terima kasih atas saranan. Saya akan cuba. Tempat ni dalam video ni, dia ada satu macam boardwalk. Saya nampak boardwalknya. Cantik lah boardwalknya, jalan tepi laut kan. Kemudian dia bersambung. Dan saya tak tahu nak masuk dari mana boardwalk ni. Satu hari saya akan cuba explore dan boleh lalu dekat situ dan berkongsi kisah seram. Satu perkara yang saya tak suka pergi ke tempat-tempat pada waktu malam ni, nak masuk hutan lah, pergi ke kawasan-kawasan macam minggu lepas saya berada MJ12 luar konti ni. Satu benda yang saya tak suka adalah nyamuk. Nyamuk ni mengganggu betul. Tak boleh lah. Nanti tengah cerita tempat gelap, nying. Anda belum pernah, saya rasa ramai dah pernah dengar bunyi nyamuk dekat telinga ni. Rasanya macam nak sepak-sepak nyamuk ni. Dia punya irritating dia, tak boleh. Saya kalau nyamuk nying berkali-kali, saya akan terus jadi Incredible Hulk. Jadi marah. Jadi itulah, terima kasih pada anda. Dan ada yang kata, Casey, boardwalk tu memang, katanya Casey, sebelah tempat yang Casey buat pengacara majlis persandingan ni, sebelahnya, ada chalet. Chalet tu jarang digunakan sebab it's a company chalet. Dan lazimnya, selalu chalet itu kosong. Saya pernah menyewa chalet berkenaan, company punya chalet lah, dan company suami saya punya chalet. Jadi kita organize my son birthday. Saya ingat lagi. Okay, ni dah masuk kisah seram ni. Kita kasih background music sikit. Kita sambung kisahnya. Jadi pengirim kita berkongsi pengalaman daripada video yang saya upload di Facebook Casey. Dapat lihat laluan boardwalk ni. Ya, dapat lihat yang ringkas pada saat ke berapa ni. Okey, saat ke 6-7 gitulah. Katanya sebelah tu ada chalet. Chalet sebelah boardwalk ni adalah chalet syarikat dan jarang digunakan lah. Lazimnya akan kosong. Saya pernah menyewa chalet itu, syarikat suami saya, untuk menganjurkan hari lahir, sambutan hari lahir anak saya yang ke-5 tahun. Dan mak saya ni adalah jenis yang mempunyai firasat. Dia boleh cakap tempat ni ada penghuninya dan sebagainya. Bila dia datang, walaupun pada waktu pagi dia datang ke chalet tu, sebelum masuk dia dekat luar dia cakap, tempat ni keras. Jadi kalau mak saya dah buka mulut, semua orang, saya adik-beradik semua tahu, makcik-pakcik saya, termasuklah Ipa Duai semua tahu. Kalau mak cakap macam tu, sememangnya mak saya bukan main-main, tapi sememangnya ia adalah perkara yang benar. Mak keluar kereta aja mak cakap, tempat ni keras. Jadi pendengar Ria 897 FM, mak pun jalan dengan saya, dengan suami, dengan anak-anak. Masuk dalam, kita buka lampu, kita mulalah buat kerja-kerja persiapan, pasang belon, pasang dekorasi, dan kemudian datang lagi saudara mara yang lain, gotong royong adik-beradik yang rapat lah. Dan yang lainnya kita hanya akan undang esok untuk datang. Tapi kalau nak datang hari itu pun boleh, kita mula undang selepas waktu maghrib. Jadi bolehlah bermalam di sana. Kita akan berada di chalet ini selama 2 malam, Casey. Malam yang pertama, dalam chalet itu lebih kurang dalam ada 11 atau 12 orang. Mak saya bisik dekat telinga saya, jangan kasih budak-budak main dekat bilik. Ingat, kalau tak ada orang tua, budak-budak suruh keluar. Kemudian mak saya duduk, memandang ke arah bilik. Tengah duduk memandang ke arah bilik. Dia pegang tasbih, dia baca. Tak tahu dia baca apa, tapi tengah baca ni. Jadi, apa yang berlaku? Budak-budak semua dekat luar sedang bermain. Saya dengan suami sedang, waktu tu tengah bakar ayam sebab ada orang yang datang kan. Kita tengah barbecue. Mak duduk seorang kat situ. Kemudian saya nampak anak saudara saya yang berusia 6 tahun datang pergi dekat nenek dia. Dia kata, nenek. Mak saya kemudian pegang dia, peluk dia, usap-usap kepalanya. Dia tolak ke belakang, tangan dia tolak, dia usap-usap kepala lah. Kemudian anak saudara saya ni, nenek. Mak saya senyum tapi mulut masih membaca. Dan dia ni tiba-tiba bercakap, who is that?
Nenek mak saya tengok dia. Pergi main sana, pergi. Rita, ambil ni. Ambil si Naura ni. Pergi main kat sana. Ya mak. Saya pun tarik Naura. Pergi. Naura cakap sekali je. Who is that? Siapa tu? Padahal kat depan tu tak ada orang. Mak saya pejam mata, geleng-geleng kepala. Saya datang duduk tepi mak. Mak okey tak? Masalah ni, masalah. Kenapa? Dia tak suka kita datang sini. Dia suruh kita semua balik. Dia cakap, bising. Pendengar Ria 897. Tapi tak apa. Korang buat apa yang patut. Biar aku cuba halau dia lagi. Jadi, benda ni berterusan sampailah pukul 12 lebih tengah malam. Yang mana ada yang dah tidur, ada yang nak masuk bilik untuk tidur. Dan malam tu, mak cakap dekat kita semua. Malam ni jangan tidur dalam bilik. Semua tidur luar Ambil bantal, keluar. Kalau mak cakap gitu, semua akan dengar. Ambil bantal semua, sampaikan tilam kita tarik. Semua ramai-ramai, macam sardin baring kat luar. Oh, seronok Saya suka macam tu Kalau sepupu saudara mara dah berkumpul kan. Bila semua tengah baring, mak masih duduk dekat kerusi. Tengah pegang tasbih, tengah baca. Mak, tidurlah. Mak geleng kepala. Aku tak boleh tidur. Nanti aku ngantuk, aku tidur. Aku nak jaga korang. Saya pun baring, suami pun cakap dengan mak, mak tidurlah mak, sudah, tak ada apa-apa lah mak. Mana kau tahu tak ada apa-apa? Kau rasa, kau nampak? Tak apa mak, saya duduk teman dengan mak Kau pergi tidur. Semua sedang tidur. Saya terbangun, Casey. Bila saya buka mata, satu ketika tu semua tengah tidur. Semua orang. Dari hujung sampai ke hujung sedang tidur nyenyak. Saya dengar mak saya tengah baca agak kuat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Casey, bila mak saya tengah baca, depan mak saya tengah pejam mata, tengah baca sambil tu tangan dia sedang kira tasbih, Casey. Saya nampak, bila buka mata sedikit, saya nampak depan mak saya ada perempuan ni dalam keadaan sedang membongkok. Muka dia betul-betul bertentangan dengan muka mak saya. Saya tengok sekejap, nampak sekali je. Saya tarik, tutup mata saya, tapi saya dengar mak saya tengah Bismillah. Mak saya tengah baca. Saya kesian dan tak tahan. Mak, saya tarik bantal yang saya tutup wajah saya. Abang. Suami bangun. Mak saya masih lagi baca, Casey. Baca. Tidur, mak saya cakap. Abang, tengok bang. Suami bangun, buka lampu. Lampu mati. Suami buka lampu lagi. Lampu mati. Casey, lampu kalau mati, sebab rosak kita faham. Tapi ini suis lampu, tutup dengan sendirinya. Suami buka lagi suis lampu. Lampu tu mati. Bayangkan mendengar Ria 897. Akhirnya, benda ni berhenti. Bila suami hidupkan lampu, kali keberapa saya tak pasti, lampu menyala. Mak saya tercungap-cungap. Mak okey tak? Mak saya angkat tangan. Mak okey? Kemudian mak saya kata, dia dah keluar. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini daripada Kit, kata Kit, starting point Broadwalk di CSC Ferry Point, Banglo Shelley. Katanya tempat orang pancing ke sini, near ex-Old Changi Hospital. Oh, ya ke? Wow. Terima kasih atas kiriman anda, saya akan cuba. Terima kasih pada Kit. Jadi Kit, kalau anda lihat di video yang pendek ni, ada jalan atas boardwalk ni kan, ada sebelah tu mengikut pengirim kita berkongsi ada satu Shelley, dan Shelley itu jarang ada digunakan sebab itu adalah company Shelley, dan lazimnya orang gunakan bila musim-musim tertentu je lah, musim cuti dan sebagainya.
Jadi itu yang diceritakan untuk anda dalam Misteri Jam 12. 669-11897 ataupun boleh kirimkan kisah anda. Jangan lupa kirimkan segera untuk berkongsi pengalaman anda. Anda boleh kirimkan kepada saya voice note. Taliannya 9786-8464 9786-8464 untuk berkongsi voice note anda. Silakan, saya akan berkongsi kisah dan akan ketengahkan pengalaman-pengalaman anda di Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Itu saja permintaan saya untuk anda semua, supaya jangan terlampau mudah percaya. 669-11897. Okey, kisah berikut ini kiriman daripada Encik Hassan. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Encik Hassan di sini nak berkongsi satu peristiwa ketika memandu teksi, ya, pada waktu malam. Waktu tu Encik Hassan baru masuk tahun yang kedua memandu teksi dan tak banyak pengalaman tahun kedua. Tapi masalahnya, kata Encik Hassan, tahun kedua ni saya mendapat seorang penumpang, seorang makcik lah. Dan makcik ni menaiki teksi saya dekat kawasan Bedok South. Kalau tak silap, selepas 12.30 malam KC. Ya, antara pukul 12 sampai pukul 1 pagi lah. Within that time, kata Encik Hassan. Makcik ni naik teksi, kemudian saya tanya nak ke mana. Dia pun cakap lah, dia nak balik rumah dia daripada Bedok South ni. Dia cakap dia nak balik rumah dia dekat kawasan Tanjung Ru, dekat Mountbatten. Mountbatten. Jadi dia pun kata rumah dia dekat Tanjung Ru, dekat Mountbatten. Dia pun tutup pintu teksi dan saya pun memandu. Kemudian makcik ni, dia ada satu bau. Bau dia harum tau guys. Makcik ni biar badan ni masuk dalam ni harum sangat. Jadi saya pun memandu. Kemudian makcik ni yang berbual dengan saya lah. Dia tanya saya, dia kata, siapa nama awak? Dan saya cakap dengan makcik ni, nama saya Hassan, cik. Hassan. Dah lama bawa teksi. Baru nak masuk 2 tahun, cik. Baru jugalah Ya, cik. Memang kerja malam ke mandu teksi? Saya teksi ni saya owner, cik. Pandu seorang. Jadi dia berbual dengan saya. Kemudian saya tanya dia balik, makcik dari mana? Saya tanya makcik ni lah. Katanya, dari rumah kawan. Ziarah kawan tadi meninggal. Meninggal. Sakit apa, cik? Makcik ni kata, biasalah sakit dah tua. Kemudian makcik ni tanya saya lagi. Katanya, dah kahwin ke belum? Waktu tu saya memang belum kahwin, masih lagi bujang, kata Encik Hassan. Dia kata, belum lagi, cik. Masih bujang lagi. Dah ada tunang lah. Bukan tunang, cik. Girlfriend pun belum ada. Kemudian saya pun berseluruh lah, bergurau. Saya kata, kenapa makcik nak recommend ke? Makcik ni diam. Diam ke si? Tak ketawa, tak hack, tak hok. Aku salah cakap ke dalam hati saya? Jadi pendengar Ria 897 FM, oleh kerana makcik ni bila saya tanya soalan ni, makcik nak recommend ke? Makcik ni diam. Saya rasa macam, alamak, salah cakap ni. Aku nak kena tanya soalan lain, kata Encik Hassan. Tiba-tiba boleh pula tertanya soalan. Makcik, wangi betul makcik ni. Makcik pakai minyak wangi apa? Saya nak belilah satu untuk mak saya. Saya cakap macam tu, Kesi, kata Encik Hassan. Makcik ni cakap, minyak wangi? Mana aku pakai minyak wangi? Habis yang bau wangi ni, bau manis, wangi ni, makcik pakai minyak wangi kan? Bukan makcik ke? Mana aku pakai minyak wangi? Habis harum, cik. Wangi betul tadi. Jangan-jangan bau dari luar tak makcik masuk teksi saya ni, masuk dalam teksi. Pendengar Ria 897. Waktu tu, makcik tengok sebelah kanan dia. Dia tengok sebelah kanan, kemudian dia tengok depan. Saya pada waktu itu rasa tak sedap hati. Saya jalan terus, tak berbual. Kemudian saya dapat rasakan sebelah kanan leher saya ada kuku. Orang cubit pakai kuku ke si. Bila saya rasa macam, saya pusing tengok makcik ni. Makcik ni diam. Diam hanya memandang ke depan. Takkan makcik ni, kalau makcik ni cubit saya,
Mesti saya nampak kalau toleh, saya nampak dia bergerak. Langsung tak bergerak Casey. Aduh, macam orang cubit gunakan kuku, gitulah tajam sakit. Saya terus memandu. Mandu lagi, tiba-tiba dia cubit lagi. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu dekat traffic light, dah nak dekat sampai rumah makcik dekat Tanjung Road di Mountbatten. Traffic light, saya berhenti, saya toleh belakang, kiri kanan. Makcik ni cakap, kau tengok pun tak guna. Kau tak boleh nampak lah. Yang wangi ni bukan aku yang pakai. Sebelah aku ni lah yang pakai. Misteri Jam 12 memangnya hanya sekadar hiburan. Terima kasih kepada anda yang meminati rancangan MJ12 bersama dengan saya Casey. Tempoh hari saya dah jumpa juga beberapa pendengar Ria, peminat-peminat MJ12 yang berada di luar Singapura. Terima kasih kerana sudi mendengar Misteri Jam 12. Ada yang jumpa saya sempat berkongsi cerita seram. Ada yang jumpa saya bergambar, terima kasih lah kerana sudi bergambar dengan saya. Ada juga pendengar kita yang diperkenalkan oleh seorang makcik. Makcik ni telah pun menghubungi anaknya melalui video call yang ada di Australia. Apa namanya? Nadra. Tak maaf lah, saya ni pelupa sikit. Yang ada di Australia, terima kasih meminati rancangan MJ12. Tapi makcik yang telefon anak ni, saya tanya makcik dengar tak? Tak nak aku dengar, takut aku seram. Macam mana lah dia boleh dengar? Tapi dia takut nak dengar ni. Dia tetap berkongsi yang anaknya suka mendengar rancangan MJ12. Terima kasih sekali lagi. Ini daripada silakan 669-11897. Kalau nak berkongsi kisah boleh telefon Casey sekarang 669-11897. Siapa di antara anda yang pernah berjalan di kawasan ladang pohon getah? Saya pernah lalu di ladang pohon getah. Ini kiriman daripada pengirim kita dari Malaysia yang terjadi pukul 4 pagi dekat ladang pohon getah. Baik, ini kiriman daripada Umairah yang berkongsi, katanya, Assalamualaikum Bang Casey. Waalaikumsalam Umairah. Saya Umairah, pendengar Misteri Jam 12. Saya asal orang Kedah Casey. Tapi saya ni bersekolah di kawasan Johor. Dan bila saya menetap di Johor ni, saya dapat mendengar rancangan MJ12. Dari sini saya kenali rancangan ini. Terima kasih kerana mendengar Ria. Jadi bila cuti semester sekolah, kalau yang cuti panjang ni, lazimnya saya akan balik kampung Casey. Kedua orang tua saya ni adalah pengusaha ladang getah. Ladang getah di Kedah, iaitu kampung saya lah dekat Kedah. Dan orang yang hanya mengusahakan ladang getah ni akan tahu berapa awal kita kena bangun untuk menoreh getah. Untuk menoreh getah pada waktu tertentu, sebab waktu yang sejuk ni lah getah tu mula senang. Dia tore akan mengalir nantilah. Jadi pukul 4 pagi Casey dah keluar rumah. 4 pagi dah keluar rumah. Dan lazimnya nanti bapa dengan mak saya akan solat dekat ladang getah. Mak dengan bapa saya ni ada satu tempat yang mereka akan gunakan untuk beristirahat, minum, makan dan juga menunaikan solat subuh. Saya dari kecil memang selalu ikut juga mak dengan bapa saya sampailah saya bersekolah. Dah lama tak buat, balik cuti balik cuti semester ni, saya beritahu mak, kalau keluar menoreh, saya nak ikut. Jadi pagi tu bangun, mak pun kejutkan, saya pun bangun, siap-siap, ikutlah mak dan tolong mak dengan bapa saya untuk menoreh getah. Sedang toreh getah, ladang getah ni cantik isi. Dapat lihat pokok getah ni disusun berderet memanjang ke depan. Kemudian berderet memanjang ke kiri, ke kanan. Saya sedang berdiri pada waktu itu. Tengah toreh getah, tiba-tiba saya nampak Casey, ada perempuan berpakaian serba putih sedang berjalan Casey dekat kawasan ladang getah di Kedah katanya di sini. Dan lazimnya bila nampak susuk tubuh yang agak jauh ni, kita tak fikir bukan-bukan.
Dan saya pun tak nak fikir bukan-bukan. Saya nampak perempuan ni tengah jalan sorang-sorang pada waktu 4 lebih pagi. Pada saya, mungkin ada orang memang lalu dekat kawasan ni lah. Ladang getah ni. Kita pun diam. Tiba-tiba Casey, yang membuat saya terperanjat apabila perempuan yang jalan ni nampak very, very tidak menakutkan lah. Katanya very, very decent. Tiba-tiba perempuan ni saya nampak jarak yang agak jauh, beberapa pokok batang getah. Dia pegang tangan kiri dengan kanan, kemudian dia naik ke atas panjat pokok getah. Laju ke si dia panjat. Saya terperanjat bila lihat dia mula-mula berdiri, kemudian dia jalan sampai dekat depan pokok. Dia terus memanjat macam badannya ringan sangat-sangat. Malam tu memang menakutkan dan menyeramkan. Dan pastinya kalau anda ingin berkongsi kisah, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Maafkan malam tu, tapi pagi tu sungguh menakutkan, kata Umairah. Dan saya selepas kejadian malam tu, saya kurangkanlah. Katanya, kurangkanlah ikut mak dengan bapak saya masuk ladang getah sebab saya memang takut sangat-sangat terserempak benda yang sama. Hai Casey, nama saya Muhammad Sumarso. Saya pendengar daripada Kuala Lumpur. Kisah saya, Casey, berkaitan dengan jalan lama Gombak. Kalau selalu Casey cerita pasal jalan highway Karak kan. Selain highway Karak Casey, dia ada jalan alternatif lain, iaitu jalan kita orang kawan-kawan panggil Jalan Batu 12. Jalan Batu 12 ni Casey, dia adalah laluan sama juga laluan nak pergi ke Mimalan dengan Balai Polis Lama. Casey mesti ada pernah bercerita tentang kisah dua tempat ni. Jadi pengalaman saya, benda ni berlaku bila saya nak riding atau saya malam. Bukan tak nak ikut highway Casey. Esok kira macam hujung minggu, biasalah ada roadblock dan ada beberapa kawan saya tak complete. So, maksudnya lesen lah. So, memang dah gian nak riding, kita orang pun pilih lah jalan Batu 12 Casey. Jalan Gombak Lama. Casey boleh Google lah ataupun search tengok jalan Batu 12 ni ataupun Jalan Gombak Lama. Lepas tu, time tu pukul 12 Casey. Pukul 12 macam tu lah kita orang gerak. Bila pukul 12 kita orang gerak, mula kita orang plan, jalan slow lah kan, jangan laju-laju. Tu, saya tak tahu lah kawan saya ni nak kena ke saya atau tidak. Tiba-tiba, yang dua orang ni speeding, kita orang ni berlima tau Casey, termasuk saya berlima. Dua orang ni speeding, dua orang ni macam slow tau. Saya kejar lah yang speeding ni kan, maksudnya tak nak lah lama-lama dekat jalan hutan gelap macam ni. Lepas tu yang paling menakutkan pula jalan ni, dia ada kuil tu Casey. So, bila tempat kuil gelap, so kuil tu dengan perjalanan yang depan lagi memang agak jauh lagi lah. So saya jadi kawan saya yang laju ke depan, yang slow ke belakang, saya di tengah-tengah seorang. Part yang tengah-tengah seorang tu memang saya memang tak fikir apa, memang dah gigil. Nak patah balik pun rasa macam sekarang lagi lama pula saya kat dalam tu, kat dalam kawasan jalan lama tu. Baik saya teruskan je perjalanan. Tapi Casey, saya selalu juga lalu jalan tu macam nak pergi mandi sungai ke apa, tapi waktu siang lah. Bila waktu siang rasa macam cepat je sampai, tapi tak tahu malam tu kenapa rasa macam kenapa lama sangat. Lepas tu bila dah seorang meremang tu, ada satu part tu saya punya mood seram tu hilang kejap. Sebab kuil bila kita akan lalu kuil dulu, lepas depan sikit ada satu slot tu macam air terjun tau. Ada satu sudut tu ada air terjun, dan situ tempat pemujaan kaum India lah. So kira dekat situ diorang pasang kemah dengan lampu, dengan siap peralatan lagi. Kira macam merewang lah. Bila saya nampak benda tu, kira terus automatik macam okey. Tak heran lah kan. Ingat kita orang nanti yang relax je, terus redah hutan sunyi ni. Ni siap dengan rewang sekali pun semua. So tak lama tu datang balik seram. Tapi tak fikirlah yang kemah tu orang ke hantu ke apa ke. So, bila dah dalam 10 minit dah saya jalan ke depan, saya tak nampak lagi Casey, kawan saya kat depan. Time tu Casey, saya dengar bunyi. Bunyi tu saya tak tahu nak kata mengilai ke, merengek ke apa ke, tapi memang seram Casey. Motor saya, exhaust agak bising lah.
Walaupun Aisyah tu bising dengan bunyi angin, still saya boleh dengar lagi suara tu. Lepas tu bila dah dengar suara tu, saya dah macam berperasan lah kan. Saya pun buat tak tahu je lah. Buat tak tahu, dia boleh pula Casey terbang dari pokok ke pokok. Saya nampak dalam 2-3 saat dia laju Casey. Pokok sini ke sini, ke sini. Lepas tu saya pun tak, macam alamak dah start muncul lah ni. Saya pun speed sikit. Ada sampai satu corner tu, saya nampak kawan saya, dia tunggu saya. Bila saya nampak kawan saya, dia punya lega Casey. Memang saya bersyukur sangat. Saya tu rasa macam cabut nyawa. Lepas tu kita orang sambung balik perjalanan, sampailah ke area Agen Sepah. Itu pun Casey, diorang pun dah start speeding balik. Saya tak nak miss, tak nak terputus daripada diorang. Saya follow up dia diorang. So itu saja kisah saya Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Satu lagi kisah. Saya ini satu lagi sebab saya tadi janji dia nak kongsi kisahnya. Saya dah reply nak baca pada malam ini. Okey, 25 minit pagi, satu lagi kisah yang ringkas. Ini kiriman daripada pengirim kita, iaitu Sufian yang berkongsi. Jadi bayangkan situasi Sufian, saya nak anda fikirkan bayangkan anda dalam situasinya. Sufian dan juga 3 orang sahabatnya. Jadi mereka berempat lah pergi ke sebuah gereja, sebuah gereja yang terbengkalai. Gereja ini bukan berlaku di Singapura, ini berlaku di Malaysia. Sebuah gereja yang terbengkalai, dibiarkan begitu. Dan apa yang berlaku, bila masuk dekat kawasan gereja yang lama ni, kata Sufian, kami melakukanlah konon-konon macam paranormal team lah. Padahal kami saja nak jalan rakam video dan nak tengoklah masing-masing kan, rasa curiga nak tahu. Jadi Sufian kata masuk dalam dengan teman saya. Kita masuk ni dan apa yang terjadi, kalau jalan beberapa tapak di hadapan, depan kawasan gereja dekat luar ni, dia ada macam tembok tau Casey. Tembok tu, dia ada lekuk tembok tu, macam pintu lah. Tapi dia bukan pintu, dia macam lekuk. Dekat dalam lekuk tu, dia letak 2 berhala. Sebelum ni ada berhala yang didirikan. Jadi bila sampai ni, kita nampak ada satu yang ada berhala sedang berdiri, adalah figura seorang perempuan lah sedang berdiri. Sebelah tu lagi berhala tu dah pecah, hanya tinggal bahagian bawah base berhala tu dekat dalam tempat letak 2 berhala ataupun patung ni. Saya dengan teman saya tengah jalan, sekali terperanjat lah sebab ini adalah kali kedua saya datang, kali kedua dengan teman-teman. Kali pertama kita datang, yang nombor 2 ni memang tak ada berhalanya, kosong langsung. Yang sebelah ni memang pecah dan tinggal base. Jadi terperanjat, saya tanya dengan teman saya, baru masuk ni. Beliau berkongsi pengalaman. Saya tanya, ni di kawasan terbengkalai Ajit, sini. Apa? Kau tengok tu. Dulu kita datang tu benda tak ada kan? Mana? Tu patung tu. Ya ke tak ada ke? Fake. Apa? Sewaktu saya masih di sekolah rendah, saya ni suka sangat keluar dan balik malam. Keluar dengan kawan-kawan, main bola lah, main dengan kawan-kawan lah, balik malam. Kadang-kadang sampai kena marah dengan mak saya lah. Dipendekkan cerita, satu malam tu saya tengah tidur, tiba-tiba saya peluk sesuatu. Dalam rumah saya ni, mak saya memang tak suka bantal peluk. Kata Bro Jack ginilah kisahnya. Jadi kita teruskan. Mak saya memang tak suka bantal peluk yang panjang tu lah. Sebab mak cakap bentuk dia macam makhluk tu. Bantal bentuk lain tak kisah, memang ada. Bantal biasa, bantal 4 segi, bantal bulat ada. Tapi bantal peluk panjang, mak saya memang tak suka. Cakap macam benda tu. Jadi waktu tu saya tengah tidur kan, saya ni seperti yang dikatakan suka balik malam, main dengan kawan, main lari-lari, main dekat halaman kawasan rumah kampung lah. Jadi bila balik rumah nak tidur, kadang-kadang saya ni malas nak mandi ke si. Mak akan marah, kata, Jack, pergi mandilah. Dah main dengan kawan dah berpeluh. Kadang-kadang bila saya balik rumah tu, mak saya tak perasan yang saya belum mandi ke si. Saya masuk bilik tukar baju. Tukar baju keluar, kena macam dah mandi lah. Bila mak tengok baju dah tukar, mak diam.
Tapi saya belum mandi. Saya tidur dengan keadaan yang belum mandi. Pernah sekali saya tidur, saya peluk Casey. Bantal peluk gula-gula. Saya peluk bantal peluk gula-gula. Dan waktu tu saya tidur dalam bilik dengan abang saya, kata Jack. And then abang saya kejutkan saya. Saya tengah peluk ni, abang saya kejut. Abang kata, Jack, sekolah rendah. Saya pun bangun. Waktu sekolah rendah, dia masih bersekolah rendah ni. Saya pun bangun tengok. Kan mak cakap jangan ada bantal peluk. Tu bantal siapa tu? Kata abang saya. Sebab mak saya akan marah ni. Masa saya bangun, and then saya toleh. Abang saya tengok saya tak ada peluk apa-apa bantal pun. Dekat atas katil saya memang tak ada bantal lain. Abang saya cakap dia betul-betul yakin dia terbangun malam tu sebab dia nampak saya peluk bantal putih. Bantal putih panjang waktu tu. Bila ingat balik, saya pernah cerita pada abang saya cakap, mungkin Jack, kamu peluk bantal tu peluk makhluk gula-gula. Sejak daripada hari tu, abang saya takut-takutkan saya sebab dia tahu saya balik tak mandi. Dia cakap, kamu main-main dekat luar lagi, tak mandi lagi. Kan dia dah ikut sampai tidur. Selepas tu, saya kalau main luar, saya balik rumah, mesti saya akan mandi. Pengalaman yang dikirimkan kepada saya datang daripada seorang pramugari. Flight stewardess. Pramugari. Yang kerja mereka kita tahu sentiasa berada di dalam pesawat. Pesawat sebesar mana pun tetap berada di dalam ruangan yang terkepung, yang mana ada ramai para penumpang. Dan selain dari penumpang, mungkin ada yang tidak tahu katanya di sini. Ini kiriman daripada Sabrina, bertugas sebagai seorang flight stewardess, dan katanya tak perlulah saya beritahu daripada syarikat airlines yang mana. Mungkin ada yang tidak tahu, Casey. Dalam pesawat selain daripada penumpang, juga ada selain daripada bagasi-bagasi ataupun luggage yang dimasukkan dalam pesawat. Kadangkala pesawat itu akan membawa mayat orang yang telah pun meninggal dunia. Yang ini ada special arrangement. Kadang-kadang nak naik pesawat yang dikhususkan, masa tidak mengizinkan, tapi benda ni berlaku jarang-jarang. Bukan tak ada, tapi jarang-jarang tetap ada. Dalam pesawat, pernah beberapa kali, kata Sabrina, naik pesawat, bila dah landing, dah turun, tiba-tiba penumpang tengah duduk ni meninggal dunia di tempat duduk pesawat. Ma'am? Excuse me, hello ma'am? Ma'am? Panggil doktor datang. Doktor periksa, orang ni dah mati. Dalam pesawat, ada juga orang tinggalkan barang-barang. Barang-barang tu faham-faham aje lah. Benda yang dia pelihara, dia dah tak nak, dia tinggalkan dalam pesawat. Saya dah jadi flight stewardess lebih dari 10 tahun, Casey. Lebih dari 10 tahun. Pengalaman saya nak ceritakan ini, mungkin ada yang tak percaya, mungkin ada percaya. Terjadi satu kisah di mana kami menaiki pesawat dari Singapura pergi ke Eropah. Jadi, dalam pesawat ni, it's not a full flight lah. Tidak penuh pesawat ni, ada banyak tempat-tempat yang kosong. Dan lazimnya, ada yang akan beralih tempat selepas pesawat ni berlepas daripada lapangan terbang. Ada yang akan cari tempat yang lebih luas untuk mereka tidur, untuk mereka baring. Kita memang benarkan, ya. Asalkan bila pesawat tu nak mendarat, mereka duduk kembali, duduk betul dengan betul. Dan satu ketika ni, saya dengan teman
saya berdua lah. Kita bertugas dekat dalam pesawat ni melayan para penumpang di pesawat, kata Sabrina. Ternampak di tempat duduk paling belakang memang kosong. Banyak ruang-ruang yang kosong dekat tempat duduk paling belakang. Ada seorang perempuan ni tengah baring. Seram Casey. Dia baring dekat pesawat tu kan. Ke semua tempat duduk di belakang tu kosong. Jadi dia tolakkan dekat handrest tu, dia tegakkan, kemudian dia baring memanjang. Dia buat macam katil lah. Dan nampak perempuan ni baring, rambut dia panjang Casey. Rambut dia panjang sangat. Jadi apa yang berlaku, kata Sabrina, saya pun bila ternampak ni, saya panggil kawan saya lah. Namanya Diana. Saya pergi, saya kata, Diana, you wanna follow me? You wanna see something scary? Kita kadang-kadang ni kita punya own personal joke. But it's just between us, you know. Jalan, okay. After this, the last row, look to your right. Okay. Don't laugh. Jalan. Kawan saya pun sampai dekat sepi tu, dia pusing, dia tengok. Dia bukan ketawa, dia, Astaghfirullahalazim, ya Allah. Dia terperanjat, kata Sabrina. Kawan saya ni terperanjat sampai ke istighfar, Astaghfirullahalazim, ya Allah. Dan saya dengan teman saya terus jalan ke depan. Kita berada dekat bahagian belakang pesawat. Kuatnya kau, saya kata pada kawan saya. You are terperanjat aku. Who's that? Passenger lah. Hui, seramnya. Right. Kenapa kau cakap don't laugh Seram saya tu, bukan, it's not a laughing matter. Kawan saya kata pada saya. Kemudian kita pun beredar dari situ. Saya lalu dan masih tengok perempuan tu tengah tidur sebab it's a long distance flight, Casey. Perjalanan yang jauh, masing-masing dah tutup lampu, dah tidur. Jadi bayangkan pesawat tu gelap sebab dah berlepas dan naik atas, dah tengah terbang ni. Lazimnya the whole flight will be dark. Jadi siapa yang nak membaca, nak buka lampu, they all have their own personal light. Jadi yang perempuan ni tengah baring dalam gelap, siapa tak terperanjat? Tapi saya find it funny. Memang seram pada mulanya. Tapi saya tengok, ni penumpang ni sekali pandang macam pelakon cerita hantu. Sebab itulah saya panggil kawan dan saya kata don't laugh. Tapi sebaliknya dia terperanjat. Kita pun patah balik ke depan, Casey. Kita beritahu beberapa orang rakan yang lain tentang perempuan yang tengah baring. Lagi 2 orang rakan kita, Casey. Ya, 2 orang rakan kita jalan. Kemudian dekat tepi tu, dia berdiri dekat situ, dia angkat tangan, dia tunjuk kita, berdua dia tanya, mana? Kita pun tunjuk, seat sebelah kanan. Dia tengok kanan, dia tengok kita lagi, mana? Kemudian saya kata, dengan kawan saya, Diana, saya kata, alah, si Mohan ni nak main-main lah. Si Mohan ni salah seorang flight steward yang bersama dengan kita. Mohan ni suka main-main ke orang. Korang tak nampak lah. Kemudian Mohan tu patah balik, Casey. Patah balik dan Mohan kata, where? I saw no one there. Mohan, tunjuk lah. The person is there. Saya kata, kau jangan main-main lah Mohan. Perempuan tu dekat situ lah. Kau nak action nak takut-takut orang pula. I'm serious. There's no one there. Jadi, you sure or not? There's a lady lying there, no? Dia tak boleh pergi mana-mana. Aku tadi jalan aku nampak dekat situ. Kalau dia bangun, mesti aku nampak. No, there's no one there. Saya dengan Diana berjalan menuju ke arah kerusi yang orang tu tadi tengah baring. Jalan semakin lama semakin dekat. Semakin dekat. Saya pusing belakang. Mohan kata, go, tunjuk. Go. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan bila saya toleh. Saya tengok Mohan. Saya angkat tangan tunjuk marah. Saya tunjuk dia masih kat sini. Saya patah balik. Saya kata pada Mohan, I told you already right, don't play. She's there. Mohan kata, no one is there. You don't believe, right? Dia panggil seorang lagi kawan. Susan, come here. Susan dengan Mohan pergi ke sini. Jalan sampai ujung, pendengar Ria 89. Bila Mohan
sedang berada di sana. Mereka dua-dua angkat tangan tunjuk tak ada. Macam tangan dia pusing-pusing macam tak ada. Don't have. Perempuan yang tengah baring tiba-tiba Casey duduk Casey. Dalam baring tu dia duduk. Rambut panjang Casey. Oh my gosh. Kawan saya Diana. Sabrina, look Sabrina, look. What? Perempuan tu berdiri Casey. Daripada baring, duduk, berdiri. Saya tunjuk lagi. Kawan saya dengan saya kata, ni dua-dua action tau, tak nampak. Diorang jalan balik ke arah saya. Diorang kata, there's no one there. Oleh kerana perempuan tu masih lagi berdiri, saya dengan Diana tanya, tell me the truth. Can you see someone standing there? Lady in white, long hair. There's no one there. Susan pun cakap no one there. Mohan pun cakap no one there. Kita panggil seorang lagi. Greg, come here. Greg, what? We need your help. Come here. Saya dengan Diana nampak si perempuan tu tengah diri. What? Okay, Greg. Tell us the truth. Don't look at Mohan. Do not look at Susan. Jangan tengok Mohan, jangan tengok Susan. Look at me. Now. What? Bring your eyes and look behind. Sekarang mata kau tengok belakang. Tempat duduk paling belakang, sebelah kanan. Dia cakap dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tengok belakang, sebelah kanan. Okay. Do you see anyone standing? No, there's no one. Casey, saya dengan Diana nampak Casey. Oh. Greg, one more time, Greg. Please. Do you see anyone there? Tiba-tiba Mohan masuk campur. Susan masuk campur. These two really, they tag team. They try to prank us. Hey, Greg, you saw anyone not? You tell me the truth. There's no one here. No one. Casey, selepas tu, saya request dengan ketua saya. Saya kata pada ketua saya, Greg, can I not walk behind there? I just want to serve the business class, please. Okay, you serve business class. What you actually see? We saw a lady in white, very long hair. Itu adalah kisah yang dikongsi sama oleh Sabrina. Jarang-jarang kita dapat pengalaman daripada pramugari. Dan kisah tadi tu, wow, seram Jadi, kalau anda dalam situasi Diana, ataupun Sabrina dan Diana, apa akan anda buat? Sabrina request dengan leader, flight leader, yang mana minta izin untuk serve business class passenger yang ada di hadapan. Yang di belakang tu biar teman-teman yang lain lakukan. Kisah yang pertama dah seram. Okeylah. Kita akan teruskan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12. Baik, kita akan berkongsi. Yang lain boleh kirimkan voice note kepada saya, Casey. Akan saya cuba ketengahkan kiriman-kiriman voice note anda. Ingat, setiap kisah hanya sekadar satu hiburan. Saya akan mau naikkan sekarang ini, akan mau naikkan satu poster dan mungkin boleh kongsi pendapat pandangan anda, ya. Dan anda juga boleh berikan komen-komen di sana lah. Jadi boleh lungsuri Facebook dan juga Instagram Ria 897 FM dan juga Instagram saya ada dua Instagram, satu personal, satu lagi untuk kerja, 100% untuk kerja. KC Champion Official adalah personal saya dan ada kalanya saya akan masukkan tentang kerja. Dan satu lagi KC Media Corp, itu 100%. Lazimnya post-post pasal MJ12 lah, pasal waktu bertugas, saya akan upload di KC Media Corp untuk anda ikut saya di sana. Jadi boleh anda pergi ke KC Media Corp, yang belum follow, boleh follow di sana. Jadi dalam poster ni, saya tanya anda satu soalan cepu mas, apa yang akan anda buat? Jangan lupa tinggalkan dan beritahu pada KC.